Ramai rakyat Malaysia dijangka tidak mempunyai simpanan KWSP mencukupi untuk persaraan. Ada anggaran sebahagian pesara boleh menghabiskan simpanan beberapa tahun sahaja selepas bersara. Hanya sebahagian kecil daripada ahli yang mencapai tahap simpanan asas persaraan yang disasarkan. Berita ni sebenarnya adalah message wake up call tentang risiko bergantung kepada satu sumber simpanan sahaja. Bayangkan tuan-puan, kalau bersara umur 60 tahun dan umur kita panjang sampai 80 tahun. Itu bermaksud kita perlukan duit untuk hidup kurang-kurangnya 20 tahun tanpa gaji. Masalahnya, ramai pesara habiskan simpanan dalam beberapa tahun saja. Bukan sebab boros, tapi sebab kos hidup makin meningkat. Sebab itu tuan-puan, pakar kewangan selalu pesan, jangan bergantung kepada satu sumber simpanan saja. KWSP sangat penting. Tetapi kita juga perlukan aset lain sebagai backup kepada KWSP. Salah satu aset yang orang tua-tua dulu dah guna sebagai simpanan persaraan adalah emas macam ni. Emas bukan untuk cepat kaya. Emas untuk simpan nilai duit supaya tak susut dimakan inflasi. Sedikit demi sedikit, bulan demi bulan. Lama-lama ia boleh menjadi dana sokongan persaraan. Bila KWSP ada, emas ada, persaraan akan jadi lebih tenang. Kalau nak mula simpan emas untuk dana persaraan, tuan-puan boleh klik borang sign up atau komen saya. Saya akan tunjukkan cara mula dari bajet yang kecil. Emas, pasport kekayaan kita semua.